Aku doa juga. Kau cakap aku tak boleh doa kan? Walaupun masa tu belum masuk. Aku doa juga. Langgar juga. Lantak kau lah. Ya Ya Allah, sekiranya Islam adalah agamaku, kau berilah aku petunjuk. Masya-Allah. Boom, tidur babe. Tidur. Apa ni? Lu bayangkan bro, okay, kita dalam bilik ni Okey. Kalau orang buka lampu, kau rasa pedih tak? Betul, dia rasa apa Tiba-tiba cahaya, ui, apa ni? Silau. silau. Tiba-tiba ada satu cahaya masuk. Terima kasih kepada anda sedang mendengarkan Dol Podcast bersama dengan Sueb, Fizi dan juga Mamat. Ya, betul. Yang ditenangkan oleh sunnah lokal. Now everyone can apply sunnah. Betul tu. Kita ni sebenarnya kalau nak lagi menari, nak lagi cun, sebenarnya kita kena sedut ni sunnah lokal ni. Bagi kau mood booster. Mana aku bilang pula. Bang, alam buka lah bang. Buka lah mana-mana bang. Tadi saya ada hadiahkan tu. Abang boleh try sebenarnya satu. Jangan yang tidur bang. Abang ambil ni focus and relief ni bang. Refresh. Focus and refresh. Jangan ambil yang deep sleep bang. Bang, ini semua bang, dia sebenarnya daripada essential oil. Dia jadikan macam ini. Dan insyaAllah setiap inhaler aromaterapi sunnah lokal ni, diorang ada bidara. Ada apa lagi tu? Saffron. Dia ada banyak lagi lah. Dia daripada essential oil, tapi dia jadikan, dia inovasikan jadi ini supaya senang nak bawa ke mana-mana. Barang-barang sunnah lah bang. Jadi bang, tadi kita nak cerita pasal, saya kenal abang bukan daripada F sebenarnya. Saya kenal abang daripada juara lagu 90-92 tu kan. Mada Behela. Saya reverse banyak dia ke ni? Dia ke ni? Dia bukan gangster ke? Dia pakai baju merah ni kan? Bang, cerita sedikit bang tentang sejarah Mada Behela tu bang. Tadi abang ada cerita sikit kan? Macam mana abang first datang kat jumpa stage tu. Zainazin apa semua tu. Macam mana tu bang? Masa rehearsal tu biasalah kita koreograf dan kita bagi tahu dia macam ni. So dia pun okey, dia pun ikutlah kita punya koreografi. Masa nak konsert tu hari tu, malam tu nak konsert. So pagi tu saya orang pertama sampai. Prinsip saya tak suka lambat. Okey. Saya akan sampai 1 jam ataupun 2 jam awal. Okey. Supaya saya tak kalang kabut. So bila saya sampai, saya tengok stage, saya nak tengok penari saya nak letak kat mana nak keluar, apa nak buat. So bila saya sampai tak ada orang. Tiba-tiba toleh kat belakang Zainazin sampai. Dia pun awal juga. Okey. Bila sampai dia cakap, alamak tak ada orang lagi . Saya macam cakap, itulah nak tunggu, tak apalah kita tunggu sekejap. Dia cakap, jomlah kita breakfast. Alamak, Zainazin ajak aku breakfast. So kita pun tak apalah, kita pun turun lah. Turun tak ada restoran yang boleh kita nak pergi makan. Masa tu kat mana bang? Dewan mana? Wisma MCA. Okey. Kat dalam tu dia akan buat konsert. So bawah tu kan ada warung. Dia cakap, Zana, kat sini dia ada. Pergilah, okey lah. Kenalah si lemak dengan teh tarik. Cakap, betul ke ni? Zainazin kot. Lepak warung. Okay. Tapi okey lah, lepak lah. Lepas tu dia belanja saya makan. Alamak, itu yang best tu. Okay. Lepas tu sampai cakap, bila sampai dah habis makan, saya cakap, Zana, kita kena rehearsal ni. Kita naik atas. Okey, jom naik atas. Sampai atas stage, saya cakap, okey Zana, you duduk kat sini, kita orang akan ini. Kita akan saya koreograf dah tu semua dekat stage. Dia pun okey. So dengan angkat dia tu semua, dengan tu semua everything settle lah. Semua kita kira best lah. So saya balik, saya masih terfikir lagi, Zainazin ajak aku breakfast. Betul ke ni? Zainazin belanja aku makan di warung belanja. Ya, betul. Lepas tu malam tu dia dapat nombor 2 lah. Masa tu Nash champion lah masa tu. Pada syurga Dewa Jamu. Yes. Masa tu Nash champion. So lepas tu saya banyak konsert dan dinner show, hotel tu semua saya dah pergi. Bila saya lepas Akademi Fantasia, start kat situ, semua konsert saya buat. Konsert Era, juara lagu, major punya konsert lah. Saya koreograf. Dengan Siti Nurhaliza abang pernah? Pernah. Abang koreograf dan abang ada dalam tu kan? Dalam tu juga. Gila dah. Artis luar pernah bang? Luar Malaysia? Artis luar Hong Kong lah. Siapa? Wah. Kokoli. Kokoli dahsyat. Kokoli. Senang lah abang cakap bahasa Cina dengan dia. Jordan Sam. Yang apa? Dangerous. Yang Dangerous. Yang Sangkai tu, yang nama Sangkai tu. Dia kan penyanyi. Saya backup dia. Lepas tu yang paling mega lah Anita Sarawak. Punya konsert dekat Bukit Jalil. The whole concert. The whole concert.
Anita Sarawak sangat cerewet, saya tahu. Ya betul. Tapi abang Memang Apa, cerewet. bang? Boleh buat untuk dia Saya dapat choreograph. buat The whole concert saya choreograph. Bang, susah tak nak handle penari-penari ni yang lembut-lembut ni? Wah, dia geram daripada tadi nak tanya juga. Tak, Betul juga tak, kena tanya tu. Terfikir kan, contohlah macam abang karakter betul-betul keras punya tapi menari kan. Macam mana abang nak jaga yang jenis Okey. Au bang? Kita sebagai penari ataupun sebagai koreografer kita Okey. ada prinsip. Okey. Bila kita masuk satu company ataupun satu production nak menari, walaupun kita sebagai penari pun kita kena pegang prinsip adalah kita kena ikut diorang punya cara. Okey. Walaupun kita ni pro, dia tahu kita pro, dia tahu kita boleh menari dan dia tahu kita standard dekat mana. Tapi bila kita pergi dekat orang punya production, kita kena humble. Okey. Okay, so kita ikut dia. So bila you datang dekat saya punya production, you kena ikut saya punya koreografi. Okay. Kalau you tak boleh ikut saya punya koreografi, you step aside. Abang garang tak masa mengajar? Garang. Saya straight. Okey. Saya straight. You jangan ubah saya punya koreografi. Kalau you tak boleh buat, you cakap you nak rehat sekejap, okay, kita break sekejap. Okey. So kalau you betul-betul you tak boleh, I'm sorry lah. Bye-bye lah. You bye-bye lah. Tapi saya tak ada kasar. Tak adalah cakap terus tendangi keluar. Tak ada. Saya masih lagi pergi peluang. Masih lah bagi you time untuk you fikir. Alah Frankie ni janganlah marah. Betul. Dia akan cakap macam tu. Kena try tak bang? Pernah kena try. Muka pula kacak macam ni. Hai. Frank, jom Frankie minum je. You dengan Zanazin, you okay dengan I, you tak okay Itu saya tanyalah, kau nak siku ke kau nak kaki? Tahu-tahu kaki kat dagu sampai. Tahu-tahu sampai. Okey, bang. Okey. Tarian kita dah tanya Okey. banyak pasal tarian ni. Macam mana bang tiba-tiba daripada tarian abang boleh jump ke dunia lakonan sebab abang berlakon lebih daripada 30 lebih filem. Saya rasa mungkin lebih daripada itu. Dan banyaknya watak antagonis dah. Macam mana bang boleh jump kepada dunia lakonan? Masa tu saya ikut satu production ni dekat office dia, studio dia dekat Bukit Bintang. Okey. Okey, masa dulu dekat betul-betul dekat depan shopping complex Bukit Bintang. Tengah-tengah praktis, saya tengah koreograf. Dalam production tu ada satu casting department. Okey. So member ni saya dah kenal lama dah. Dia selalu bila tak cukup quorum, dia akan panggil aku. Bro, tolong bro, aku tak cukup orang ni. Masuk je lah. Masuk je nama. Memang tak dapat pun. Selalu pergi casting memang haram tak pernah dapat. Tak dapat? Asal tak pernah dapat? Sebab aku muka macam rumah. Muka gangster kan. Muka gangster. Okey. So last ada sekali dia cakap, okay bro, ini kau betul-betul kena tolong aku. Okay, ini filem. Alright. Okay, kau ada satu watak ni, aku rasa macam sesuai dengan kau lah. Kau semua sesuai dengan aku cakap. Kau nak lepaskan tekan Kau nak lepaskan tekan kau, semua kau cakap okay. Baru cakap okay, ni aku last. Kalau aku tak dapat juga, memang kau tumbuk muka kau. So casting. Dapat shortlisted 10 orang. Cakap nasib baik aku shortlisted. Tidak muka kau lebam. Tak marah sangat lah. Taklah marah sangat. So daripada 10 dia akan pilih 5. Okey. 5 saya masuk lagi. Dapat. Okey. 5 dia akan pilih 3. Alamak. 3. 3 dia akan pilih 2. Okey. 2 dia akan pilih 1. Oi, memang tipis. Cakap je lah nak satu senang kan. Senang tapi memang dia nak macam tu. Okey. Okay, so last 2 ni yang paling orang cakap yang paling Mendebarkan dah. Memang mendebar lah. So cakap okay bro, ni last 2. So macam mana ni aku cakap. Okay, so tunggu seminggu ni tak ada bunyi ni aku cakap bro. Tangan aku dah gatal ni aku cakap bro. Muka kejap lebam ni aku cakap. Okey. Lepas seminggu dia dapat call cakap bro, okay ni last director nak kau buat satu karakter ni. Dialog kau sendiri. Okey. Aku cakap aku ni kasar. Kau nak suruh aku cakap yang cinta-cinta, aku tak gerti bro. Kau bantai je lah cakap. Dia suruh jadi taiko ke? Aku cakap apa ni, mencarut boleh tak? Boleh. Kau carut je lah. Carut memang aku nombor 1 lah. Memang aku pun bagi. So director tengok, confirm saya dapat. Watak apa tu? Saya dapat watak tu. Lepas tu dia cakap, okay bro, besok director nak jumpa. Aku pun pergi lah dengan muka gangster aku. Kan, jumpa masuk-masuk. Director cakap, alamak, gangster lah. Director pun cuak. Ini ke Frankie? Ya, saya. Okay, this is the last. I want to cast you. And this is a dialogue. Aku pun pulun lah. Pulun. Okay, confirm. Alhamdulillah. Dapat.
Dapat. So my first film adalah Spinning Gasing. Saya nak cakap juga dia. Spinning Gasing. Okay. So berlakon. Semua okey dah okey dah, semua dah cantik dah. Masuk editing. Director ni dia tak editing kat Malaysia. Okay. Dia editing kat Australia. Wow, jauh. Yang editing ni, Mamat Mat Saleh ni, tengah editing saya punya part, dia tanya director. Dia ni dah berlakon beberapa filem. Director cakap, his first film. Wih, dia cakap takkan dia punya first film macam ni. Aku tengok dah macam belas filem dah dia ni, dia cakap. Okay. So first film. So dah habis casting, filem tu kena tahan. Spinning tak Gasing. lepas. Spinning Gasing sempat tengok juga saya kalau tak Tak silap ni. lepas. Lepas tu director punya kecewa, dia cakap okey lah, tak apalah, dia bayar duit, dia pakai duit dia sendiri. Dia pergi dekat Hawaii. Okey. Dia masuk filem Spinning Gasing. Dapat 3 award. Wow. Dapat je 3 award, Malaysia terus call lah. Kau boleh release lah kat sini. Dia tak mau release juga. Okay. Dia balik daripada Hawaii, dia pergi ke India. Masuk India, dapat 2 award. Filem ni. Masuk, bayangkan kita ada 2 minggu je untuk buat promo. Okey lah, buat minggu dapatlah 1 something lah. Time tu besar dah 1 point. Tahun 2000 tu. Tahun 2000. Dah besar dah. So filem tu meletup, release lah dekat Malaysia. Bayangkan masa release tu, seorang wartawan pun tak datang ke aku. Apa pasal? Aku siapa? Tapi abang punya barang baik dalam. Siapa kenal aku? Okey. Seorang pun tak datang tiba kat aku. Yang datang kat aku siapa tahu? Siapa? Arwah Hani Musin. Okay. Musin. Dia datang, dia peluk aku. Bro, janganlah kecewa. Ini Malaysia, bro. Tapi kalau kau nak famous, kau kena buat drama. Masa tu kan filem mahal. Okay. So cakap, kau jangan risau, kau main drama. Aku cakap, bro, wartawan seorang pun tak datang interview aku, macam mana aku nak main drama? Okay, habis itu second filem Paloh. Okay. Ya, Paloh, betul. Producer yang sama. Watak Wong. So producer yang sama, dapat Paloh. Time tu lah barulah ada sikit Interview adalah wartawan kenal. Adalah interview tu sikit. Okay. Lepas tu tak silap saya Gerahas the movie. Okay. Itu pun Datin yang cakap dengan Datuk. Kau ambil dia. Kau kena ambil dia. Sebab dia tengah top, dia ada watak kau kena. Datuk tak nak ambil. Okay. Datuk tak nak. Kan aku dah cakap aku siapa. Kan dengan muka pecah rumah macam ni, siapa nak aku. Lepas tu Datin cakap, kalau kau tak ambil dia, kau menyesal. So Datuk terpaksa lah. Sebab Datuk memang dia cakap ikut cakap bini. Datuk pun baiklah, saya ambil lah. Aku ambil lah dia. Aku ambil lah. Malah nak gaduh. Meletup Meletup. Paloh. So start tu lah orang start panggil saya pun start berlakon macam tu. Banyak lah. Sampai KL Gangster. Sampai lah KL Tarian Gangster. pun abang tinggalkan terus. Tak. Tarian masih jalan lagi? Masih jalan. Masa tu masih jalan. Muhammad Dahsyat. Masih jalan. Masa tu show pun masih banyak. Bang, saya sebutkan beberapa filem yang abang pernah berlakon lah. Paloh, Pontianak Harum Sunnah Malam, Pontianak Menjerit, GK3 The Movie. Kalau bulan malam mengambang apa ada? Ada. Mamat Khalid tu Mamat Khalid Dengan Mamat Khalid. Arwah Mamat Khalid. Okey, Yang bunuh Bosia. tu ke? Bukan. Bukan. Bosia jangan pilih jalan hitam. Bang, dalam banyak-banyak filem ni sampailah ke KL Gangster apa semua ni. Mana filem yang abang cakap paling puas lah untuk Paling abang? steam lah. Paling steam, paling baik abang pernah rasa. Tak ada bang. Tak dapat lagi. Mana ada satu pelakon yang puas kau cakap aku? Okey. Tak ada. Wow. Tak ada satu filem yang saya puas. Tapi yang saya rasa saya bangga, yang saya seronok adalah KL Gangster lah. Yes. Sebab sebelum skrip tu Samsul dah jumpa saya dah. Okay. Bang, saya ada satu filem baik memang. Wow. Okay. Filem ni saya tulis khas untuk abang. Okay. Dia tulis betul. Wow. Memang dia tulis khas untuk saya. Okay. Sebelum dia buat skrip. Dia dah nampak dah saya punya talent tu semua. Yep. So dia jumpa saya cakap, abang, ini saya khas untuk abang. Bila skrip dah siap, saya tengok, alamak, Dragon. Apa aku nak buat ni? So baca. Okey lah. Saya pun fikir apa kau nak. Okey, aku belantak lah. Yang penting aku pegang jujur. So semua tu buat Samsung shock. Okay. Tapi yang penat saya lah. Okey, yang penatnya sampai set baru saya tahu, bang, hari ni ada fight scene. Oh. Oh. Scene apa? Scene fight. Macam mana?
fight dengan Aaron. Petaring straight. Oh, Bayangkan masalah. saya ada 1 jam je rehearsal dengan Aaron. Ya ke bang? Jadi abang koreograf macam mana? Masa tu tak ada dia dah ada isu lah dengan stunt tu semua dah ada isu. So dia cakap okay, malam ni kita tak ada stunt choreographer. Buah dah ada. Okay. So you kena ikut. Saya cakap Sol, kalau kau nak aku ikut buah ni, aku kena ikut aku punya style lah. Okay. So kalau ikut aku punya style, aku boleh release lah apa yang aku nak buat. Tak apa. Janji buah tu ada, ikut you punya style. Saya pun buat lah. Pumpa. Malam tu ada taiko turun lah. Oh, okay. Taiko betul ni. Taiko betul. Taiko betul ni. Petaling street. Petaling street. Okay. Aduh bang. Ini gangster jumpa gangster guys. Dia duduk tengok saya fight dengan Aaron Aziz. Okay. Habis je fight tu, dia datang kat saya. Bro. Macam ni dia peluk saya. Dia kata, best. Lepas tu dia tanya satu soalan. Kenapa you tak pergi Hong Kong? Okay. Itulah. Aku punya jawapan senang je. Apa? Dekat Hong Kong, talent macam aku, tepi longkang bersepah. Level diorang Hong Kong maknanya dia lagi Itulah kau aku lah, cakap. bang, Dekat tepi longkang kau boleh cari je talent macam aku. Macam mana aku nak pergi sana? Nombor 1. Nombor 2, aku tak ada kabel. Aku tak kenal orang. Macam mana aku nak masuk sana? Sana bukan suka-suka kau boleh Kalau masuk. abang baik dengan Cah Honam okey lah. kan? Abang salah seorang, mungkin abang jadi chicken ke apa Kan? So dia cakap you punya power. Lepas tu you punya kaki memang I minat. Sebab laju. Laju betul bang. Memang dia minat. Bang, saya nak tanya bang, dalam cerita KL Gangster, sebab ramai lah rasa satu Malaysia ni masih boleh hafal dialog-dialog dalam KL Gangster. Abang punya side, adakah skrip itu telah disiapkan ataupun skrip tu datang daripada abang sendiri? Bayahat. Sebab dia nampak macam pure. Ini bukan orang tulis, datang daripada dia. Tak ada skrip pun. Tak ada skrip. The guide saja. Sendiri Frequent dia panggil frequent je. Okay. Tak ada skrip. So abang create ada dialog. Sampai sana dia cakap okay, Samsul lah. Kumpul semua artis. Okay, hari ni tak ada skrip. Oh. Mandi bang. Sini macam ni, macam ni. Sini macam ni, macam ni. So aku fikir aku dengan siapa. Okay. Aku sparring dengan siapa. Okay, so aku sparring dengan Samsul. Okay. Fikir apa aku nak buat lah. Apa dialog nak So pakai aku ada satu dialog yang aku selalu cakap dengan orang. Okay. Kan, lu punya gigi pun belum tumbuh habis lu masuk ini lain lah. So cakap, Sol, boleh tak aku pakai ni? Boleh. Jalan lah. Ada bang. Semua spontan. Ada Itu bang. dah keluar dialog tu. Semua keluar. Ada tumbuk-tumbuk kena muka ke, bengkak ke, berdarah ke sepanjang ni? Muka tak ada, tapi badan biasa kena lah. Kena Sebab betul, kita punya fight ni, dia ada body touching. Okay. 20 to 30%. Okay. Memang body touching. Memang rasa Memang rasa. Cuma ada satu extra ni pecah mulut lah. Terlepas lah. Terlepas. Bukan saya yang terlepas. Dia lupa buah. So bila kita dah fight sebenarnya, bila kita tahu kita punya buah nak pergi sini dah. Bila kita pergi dia tak elak, kita dah tak boleh tarik balik dah. Betul. Faham. Lepas lah. Tapi bila lepas saya tak pegang lah. Saya tak genggam lah. Saya terus Okay. kat muka. Tapi pecah. Pecah. Memang tersungkur lah. Okey bang, saya ni nak tanya, saya nak tanya sangat ni bang. Tengok KL Gangster ke ataupun apa filem lah yang abang berlakon, memang wataknya semua yang tergenis watak jahat lah kan. So bang, abang bila berlakon dia real bang. Dia bukan satu orang cakap dia seorang pelakon yang boleh bawa watak sebagai orang gangster, sebagai orang jahat. So saya nak tanya, adakah sebenarnya gangster itu datang secara semula jadi daripada diri abang sendiri ataupun hanya lakonan semata-mata? Satu, lakonan. Okay. Dua adalah kita kena buat jujur daripada hati. Okay. Okay. Sebab kita tahu kita ni buat watak yang antagonis. Kita nak buat orang tak suka kita punya watak. Okay. Okay. Lepas tu zaman tu pula saya hidup dekat macam mana sekeliling saya gangster. Surrounding memang gangster. Surrounding memang gangster. Wah. Tapi sejujurnya dekat abang memang daripada kongsi gelap ke macam mana? saya tak campur diorang. Okay, tapi diorang tahu kita siapa. Dan bila kita duduk dalam satu kawasan tu, kita tak cek pasal. Kita tak pergi pau orang. Tak kacau orang. Kita tak kacau orang. So diorang tahu bila kita ada 3 benda ni, dia pun tak kacau kita. Dan dia pun tahu kita kenal siapa. Dia tahu kita kenal. So saya hidup dekat sekeliling orang yang gangster. So bila kita bercakap dengan orang, kita campur dia orang, tengok cara dia orang cakap.
Yes. Cara dia macam mana, Lenggok badan macam lenggok mana. badan dia macam mana. So kita bawalah karakter untuk diri kita. Okey. Dia tak semestinya kau gangster kau boleh berlakon. Ya. Ya. Kelakar. Kadang kelakar jadi. Ya, okey, macam pelawak. Kalau kau tak ada jiwa untuk nak jadi pelawak, tak jadi. Tak Ya, jadi. betul. Tak jadi. Betul, dia buat-buat bang So saya rasa macam okey lah, aku ada peluang ni, aku buat lah. Orang suka tak suka lantak ah. Okey. So bila saya buat, director pun suka, Samsul pun suka, dan dia tanya boleh lagi tak luahkan lagi, boleh tak you buat fight macam ni, you buat fight macam ni. Kita buat lah. So koreograf kita buat sendiri lah. Alright. Pernah ke bawa watak-watak selain daripada antagonis? Pernah dapat? Pernah dapat lah. Tak apa bang. Watak apa bang? Watak apa bang? Macam tak kena je kan? Ada ke? Pernah ke dapat watak apa? Watak tu, tapi dia daripada gangster ke baik. Kena lah dia dapat baik Gangster. tu lah. Gangster juga. Macam mana pun dia akan ke gangster tu ke Baik. baik. Contohnya salah satunya ada satu drama ni untuk RTM. Saya memang gangster lah, nak colek budak ni. Tapi nak colek budak saya terpaksa jadi lembut. Okey. Oh, masak. Masak. So cakap alamak, ini RTM band aku ni. Sebab untuk RTM, Ya. ini RTM band aku ni. So tanya director, bang boleh ke bang? Sebab you nak berlakon depan budak ni. Ya. So budak ni kalau tengok you gangster, mesti dia lari. Dia Ya. tak percaya you. So you kena buat lembut lah. Ya. Aku pun pegang kipas. Cantik. Macam ni lah nak buat macam hari macam Boleh ni. buat juga bang. Terpaksa lah. Guna ilmu Lakon tarian lah. Sebab lakonan lah. So buat, okay, lepas. Tapi RTM stop juga. RTM tak nak release. Okey. So director terpaksa lah kering Ailio explain lah. So dia cakap tengok sampai habis. Okey. So bila RTM tengok sampai okay, dia lulus. Lepas kita tu. Sebab part tu je saya lembut pun. Yang lain pun dah lepas colek saya dah tak ada dah. Dah keras balik lah. Memang keras balik lah. Lepas tu lagi satu adalah Aku Bukan Julai Beat. Okey. Okay, aku Bukan Julai Beat adalah seorang kepala gangster. Taubat jadi baik. So yang itu yalah daripada gangster jadi baik macam lah. Tapi drama ni kira meletup juga ah. Alhamdulillah lah. Abang memang sinonim dengan gangster. Abang selesa tak dengan gelaran? Dia sebenarnya Adam Korea lah saya gangster. tak ada pilihan. Gangster je lah. Saya tak ada pilihan. Nak cari rezeki Gangster je kan? Kori je gangster. Saya pernah minta, tolonglah bagi saya watak yang bukan gangster. Tak nak. Producer tak nak bagi. Tak boleh. Tak Dia dah sesuai melekat kat katanya situ kan. lah. Tak bagi. Faham. Okey bang. Kita dah cerita pasal gangster ni. Aku jadi risau dah ni kan. Takut dah macam panas ni cerita dia ni. Kita nak kembali ni lah semula kepada abang ni kan. Di mana Frankie tadi menjadi Adam Kori ni bang. Macam mana bang Abang cerita dia? memeluk Islam di usia berapa bang? 39. Masya Allah. Macam mana Hampir 40 lah. Macam mana turning point tu? Apa yang Allah hadirkan dalam hati abang untuk abang? Dia sebenarnya mengucap macam ni. Last hari tu saya punya last show lah. Saya dekat mana saya ada satu konsert besar ni. Habis je konsert besar tu, saya balik dengan saya punya kostum lah. Saya dengan member saya tengah bawa kereta balik dan kena roadblock. Okey. So bila kena roadblock tu, yalah kita penari dengan kita punya rambut, dengan kita punya kostum tu semua sebab nak rushing balik, kena roadblock. So kena turun kereta. Gedah habis saya punya kereta. Okey. Oh ya? Dengan baju kostum dia semua dia gedah. Cakap, tuan, saya tak bawa dadah. Okey. Saya bawa habis show. Saya seorang penari. Saya bawa habis show. Dia tak percaya. Dia gedah juga saya punya kereta. Habis dia cari barang. Semua tak ada. Tak ada benda dia nak cari. Yep. So aku bengang lah. Kan, apa hal? Dengan penat je kan. Dah balik dengan 3-4 pagi tu dah penat. So tak apalah. Balik rumah. Sampai je kat rumah. Lepas mandi aku duduk diam. Aku fikir, apa aku nak buat lah? Apa matlamat aku hidup lah? Dengan macam ni, dengan setiap kali roadblock kena tahan ni, macam ni, so fikir diam. Okey lah. Sebelum tu juga, saya pernah tanya kawan saya lah. Bro, aku nak doa boleh tak bro? Kau Cina mana boleh doa? Kan? Okey, tak apa. Saya cakap, bro, kalau aku tak boleh doa, aku nak baca Quran. Lagilah tak boleh. Kan, kau Cina mana boleh baca Quran? Mana kau boleh doa? Fine, aku dah give up lah. Aku dah give up lah. So,
Ramai-ramai kawan Melayu, tak ada seorang pun datang dakwah kat aku. Okey. Tak ada seorang pun cerita pasal Islam dengan aku. Masya-Allah. Tapi bila dalam hati aku ada setitik aku nak kenal Islam, Allah hantar dua makhluk Allah ni. Siapa? Kawan aku juga. Yang lama aku tak jumpa. Okey. Memang dah masuk tabligh, diorang dah hebat dah jauh dah, pergi jauh dah. Tiba-tiba muncul depan rumah aku. Ketuk pintu. "Oi, kau buat apa kat sini?" "Aku nak cari kau lah. Lama dah tak jumpa kau." Oh, dia datang Tiba-tiba kau datang pula. Okeylah, lepak. Lepak sembang. Dia bawa satu buku. Okey. Buku tu nipis ni je. Okey. Okay. Dalam tu dia tulis 25 Rasul. Okey. Oh. Apa benda ni? Apa benda ni? Tak apalah bro. Kalau kau nak tahu, aku baca lah. Dia pun baca daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So aku tertarik bila sampai ke Nabi Muhammad lah. Okey. So cerita yang paling aku terkesan adalah bila Nabi nak berdakwah dekat Taif. Okey, tahu. Okey, sampai Nabi berdarah. Sampai kasut Nabi pun bila berjalan pun masih bunyi lecak darah. Sampai malaikat turun, malaikat cakap dengan Nabi, "Kau cakap satu ayat je, aku akan angkat gunung ni, semua. aku akan hancurkan." Nabi cakap apa? "Dia umatku." Nabi berdoa. Cakap, inilah Nabi yang tak pernah doakan umat dia, laknatkan umat dia. Kebanyakan Nabi lain-lain semua dia Nabi Lut tu semua dia doakan umat dia, tapi Muhammad tak, dia doa pada Allah. So doa tu pun bukan besok lusa ataupun setahun dua, 10 tahun. Baru Allah makbulkan doa Rasulullah, satu kampung doa masuk Islam. Cakap hebat ni. 10 tahun. Itu kekasih Allah. Yang doa tau. Kita ni siapa? Kan. Kalau aku punya doa tak rasa 20-30 tahun tak belum tentu lagi Allah makbulkan. So di situ saya pegang. Satu malam tu aku dah tak tahu nak buat apa, dan aku dah cakap apa matlamat aku hidup ni. Kan? Balik-balik bila aku ada duit, aku tengok kawan aku sekeliling ramai. 5 kilometer dia dah nampak aku dah. Dia dah nampak aku dah. Faham. Dia dah datang rapat kat aku dah. Oh bro, makan free, minum free. Cantik. Kan. Bila aku susah, seorang bayang pun aku tak nampak. Aduh. Apa punya kawan ni? Kan. Aku tengah susah nak gila, kita susah, kita tanyakan bro, pinjam 100. Pinjam 50. Memang tak ada orang nak bagi lah. Memang tak ada lah bro. Kawan pun dah tak nak Memang tak ada lah. So aku cakap okey, tak apa. So sebelum aku tidur, aku cakap aku doa juga. Kau cakap aku tak boleh doa kan? Walaupun masa tu belum masuk. Aku doa juga. Langgar juga. Lantak kau lah. Ya Ya Allah, sekiranya Islam adalah agamaku, kau berilah aku petunjuk. Masya-Allah. Boom, tidur babe. Tidur. Apa ni? Lu bayangkan bro, okey, kita dalam bilik ni Okey. Kalau orang buka lampu, kau rasa pedih tak? Betul, dia rasa apa Tiba-tiba cahaya, apa ni? Silau. Tiba-tiba ada satu cahaya masuk. Kita rasa tu. Apa ni? Sebab saya tidur ngiring. Saya tak boleh tidur belah kanan. Saya ngiring belah kiri. Sebab masa saya kecil tu, saya kena baling batu kat muka. Mata saya ni dah blur dah tak berapa nampak dah. So saya tak boleh tidur ngiring sebelah sini. Bila saya tidur ngiring sini, saya tak boleh bernafas. So saya kena tidur belah sini, kiri. So bila saya tidur belah sini, cahaya datang dari belakang. Okey. Apa ni? Aku dah risau dah ni. Tiba-tiba cahaya tu datang. So cahaya tu pula menjadi seorang manusia yang berjubah putih. Hui, ini lain macam ni. So saya beranikan diri, saya pun toleh. Saya nampak sini je. Kan bila kita baring, kita tak nampak atas kan, kita nampak sini. So saya nampak sini lah. Asal ada orang kat bilik aku ni. Alamak. Pintu kunci. Bang, abang dah kahwin belum masa tu? Kunci. Belum. Masuk Islam Pintu kan? kunci. Siapa ni orang cakap? So saya beranikan diri. Pusing. Saya pun pusing. Tengok. Tak dapat nampak muka. Ada satu cahaya yang terang. So dengan izin Allah,
nampaklah mata dia. So mata tu nampak tepat kat mata saya, senyum. Kita boleh nampak mata tu senyum. Yep. Okey. Saya lelap balik, saya bangun, saya kat dunia lain. Dunia yang sangat luas, sangat tenang, yang sangat cantik. Masya-Allah. Lain macam ni. Kat mana aku ni? Okey. Dengar azan. Azan subuh. Okey. Aku cakap, okey. Apa yang aku doa semalam, rasanya Allah makbulkan ni. Allah dah tunjuk aku, dah bagi aku petunjuk ni. Aku kena sahut dah, aku cakap. Okeylah. Bangun pagi tu pukul 10, aku call member aku. Aku punya assistant choreographer lah. Okey. Okay, aku ada 2 orang assistant choreographer, seorang lelaki, seorang perempuan. Bro, kau free tak hari ni? Free lah. Jom, aku ada projek besar ni, ada satu konsert besar ni nak buat ni. Okey, jom. Dia member pun siap buat. Bawa dia dah info. Bro, Amda ni Pekim. Pergi Pekim. Bro, konsert Amda ni bro. Okey lah, bawa naik 3-4. Saya nak jumpa ustaz. Masa tu ada seorang ustaz, nama dia Ustaz Sulaiman. Dia memang orang daripada China. Tapi dia dah menetap kat sini dah 30 tahun lah. Dia boleh cakap Melayu macam biasa lah. Cakap, saya tak free lah. Cik masuk dalam, kat ujung tu ada satu meja, awak pergi cek dia. Saya masuk dalam, cakap, ni Ustaz Amran ke? Ya. Boleh saya jumpa ustaz tak? Okey lah, dia pun bawa saya dekat satu bilik. Ya, apa boleh saya bantu? Saya nak masuk Islam. Member 2 tu dah cuak dah ni. Aku dia agama apa dua tu? Melayu lah. Dia Melayu lah. Melayu lah. Melayu lah. Saya ingatkan member dia dah cuak dah. Konsert apa kau nak buat ni kau ni? Okey. So cakap saya nak masuk Islam. Okey, dia pun tanyalah soalan, kau kena paksa ke, kau kena ni, semua soalan dia tanya. Dia kata, tak ada, saya nak masuk Islam. Okey. Masa dekat rumah aku dah tulis dah nama aku ni. Nazrili bin Abdullah. Okey. Kenapa Nazri? Ingat lo. Okey. Tak beri. Ha. So dia cakap okey, semua dia soalan dia dah tanya, okey kita dah standby. Okey dah standby. Dia pun angkat tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nama Islam? Adam Korili. Hai. Abang sendiri tersalah sebut. Aku sendiri salah sebut. Adam Tapi Kori tu memang dah ada dah. Yelah. Okay, sebab aku nak tukar nama aku Nazri daripada Kori. So aku terus cakap Adam Kori. Okey lah. Dia pun tulis Adam Kori. Satu dia kata, awak masuk Islam sebab nak kahwin. Sebab dia nampak aku punya assistant seorang perempuan. Awak masuk Islam nak kahwin ke? Saya kata tak. Habis yang tu siapa? Kawan saya. Kawan saya. Okey lah. So ni saksi ke? Dia kata. Nak saksi pun boleh, tak nak saksi pun boleh. Saya cakap. Okay. Kan janji saya nak masuk Islam lah. Saya cakap. Yang tulis Adam Korili. Dia pun nasihatkan saya lah. Seeloknya kalau you masuk Islam, jangan sebab nak kahwin. Sebab kalau you masuk nak kahwin, dia akan jadi lain lah. Lain cerita dia lah. Saya tak ada. Saya nak masuk Islam sebab saya sendiri. Okay. So selepas masuk Islam tu, saya dah bagi nama tu semua. Member pun dah terkejut buruk. So dah keluar. Ini bro, konsep besar. bro, kau ni betul kena bro. Aku cakap, iyalah betul lah. Kenapa kau tak beritahu aku? Kenapa aku kena beritahu kau? Sebab in the end nanti, kalau aku silap, aku tak nak nuding jari kat kau. 1, 4 dekat aku cakap. So aku tak nak benda ni. Biar aku dengan Tuhan je aku cakap. Sebab kawan-kawan aku cakap aku tak boleh doa. So bila aku doa, Allah makbulkan. So aku teruskan aku punya hidup, aku cakap. So bayangkan bila aku syahadah, tempat yang aku nak pergi adalah Mekah. Okey. Sebab setiap tahun aku tengok orang pergi haji, aku sedih. Aku menangis. Oh ya. Okey. Masa tu belum Islam lagi. Sebab aku setiap kali tengok orang pergi haji, aku menangis. Tersentuh. Lepas tu tulis kat sana Islam only. Seronok lah kita. So bila aku dah masuk Islam, aku cakap sana tempat pertama aku nak pergi. Okay. So aku cakap sebelum aku nak pergi sana, aku tak boleh kosong. Aku kena belajar solat. So aku pergilah ambil Fathul Ain. 3 bulan aku duduk kat situ. 3 bulan aku duduk situ, aku belajar. Fatihah lepas, Ikhlas lepas, surah Anas lepas. Okay. So aku pun macam masa aku dah first job, aku dapat 27 episod.
Okey. Pumpang. Sebelum tu juga aku dah cengang dengan producer. Cakap bang, saya sekian saya nak pergi umrah. Memang gelakkan aku, babe. Dia tak percaya. Kau Cina pergi umrah. Oh, dia tak tahu lagi. Cina lagi. Okey. Okay lah. Tapi aku cakap, lantak lah kau nak gelak ke, kau nak buat apa ke. Tapi saya cakap, saya perlukan payment tu. Saya cakap, sebab saya nak register, saya kena ada duit. Seminggu sebelum habis saya shoot, Amy Search datang. Masa tu saya dengan Nabila Huda, berlakon sekali. Amy Search datang. Aku pula kenal Amy Search. Amy Search tak kenal aku lah. Kan? Dia pun sembang dengan kawan dia, sembang. Aku nak pergi dekat dengan dia, aku tak berani. Kan member dia ramai. Tiba-tiba aku terdetik hati, aku nak doa. Ya Allah, bagilah aku peluang dekat dengan Amy Search. Hilang member semua. Tinggal Amy seorang. Uish, abang ni doa bahaya lah. Makbul lah. Aku pun rapat lah dengan Amy. Aku nak rapat dengan dia sebab aku dengar dia cakap dia nak pergi umrah. Okay. Dia tengah sembang pasal umrah. Cakap rockers nak pergi umrah. Aku pun nak pergilah ni kan. So aku doa lah, cakap ya Allah, bagilah aku peluang. Aku cakap orang ramai ni, aku nak dekat dengan. Hilang semua, babe. Tinggal Amy seorang je. Dia pun tak pergi mana-mana. Sampailah aku rapat dengan dia. Abang Mi, boleh tak saya duduk sekejap? Duduk. Dia layan aku best, babe. Okay. Sembang. Bang, abang nak pergi umrah ke bang? Boleh tak saya nak join? Oi, welcome bro. Welcome bro. Lepas tu dia cakap, okay, abang sekarang ni tengah plan nak pergi umrah ni. Dia cakap, abang tengah organize ni. Okay bang. Bang, berapa abang? 10,000. Okay. Masa tu dia cakap dia nak masuk Mesir dulu. Lepas masuk Mesir baru dia pergi umrah. Okay. So aku cakap, alamak 10,000 aku mana ada kan. Aku punya last payment pun tinggal 6,000 lebih je aku cakap kan. Okay lah, tak apalah. Dalam hati aku pun tak apalah. So sembang. Besoknya Abang Amy call. Okay. Bro, kau betul ke nak pergi ni? Okay lah, tak, kalau kau nak pergi, kau ikut abang lah. Betul ke ni bang? Okay, ikut abang punya family. Jadi abang punya family dia cakap. Okay lah. So kira-kira bang, berapa bang? 10,000 dia cakap. Alamak, aku cakap 10,000. Mana aku nak cari duit ni? So cakap tak apalah. So dia pun apply dindong. Last payment tak keluar bro. Aduh. Alamak. Producer tak bagi bro. Payment tak keluar. Ni lagi seminggu nak pergi ni. Aduh. Lagi seminggu nak pergi ni. Lepas tu aku cakap, bang, saya terpaksa batalkan hajat saya bang. Saya tak cukup duit nak pergi ni sebab payment pun tak keluar. Tak apalah, elak lu dia kata. Sebab dia kata esok lusa dia dah nak pergi kursusan ni. Kursus umrah. Tak apalah, abang pergilah dulu. Aku dah sedih dah menangis dah ni. So dia cakap tak apa, nanti abang call balik. So aku tengok dah 2-3 hari lah, member pun tak call. Dia tak ada. Benda pun nak dekat pergi dah kan. Tak ada harapan lah, member pun nak pergi dah. Saya tak apa dah. Aku punya cakap dengan Allah, ya Allah, ada rezeki aku pergi lah. Tak ada rezeki, tak adalah. Cakap aku tunggulah. Tiba-tiba Ami call. Okay bro, settle lah. Settle macam mana bang? Dia cakap Labaikallahumma. Aku dah menangis bro. Aku menggigil dah ni. Aku dah menangis dah ni. Aku dengar juga aku dah menangis dah. Tak apalah Abang Mi. Lupakan je lah. Tak apa, abang dah bayarkan dah. Tapi kita tak masuk Mesir. Okay, kita terus pergi umrah. Kita masuk Jeddah, kita umrah, lepas tu kita pergi Madinah. Lagi okey. Cakap, bang, saya tak cukup duit ni bang. Payment tak keluar lagi bang. Tak apa, abang dah bayarkan dah. So aku nangis pun nangis jugalah. Kan gembira pun gembira jugalah. Sampai hari yang nak pergi tu, memang betul lah, memang pergi lah. Tapi cakap, Bang Ming, saya payment tak keluar lagi. Tapi saya janji payment masuk je, sampai airport saya terus transfer. Okey lah. Saya kata tak apalah, kita pergi tu. Kita labaik Allah dulu, dia kata. Yang penting kita labaik Allah. Sampai kat Mekah tu semua okey, semua berjalan dengan lancar. Okey, semua berjalan dengan lancar. Kau bayangkan ni orang yang ramai tu nak masuk dekat Hijri Ismail, bukan senang bro. Kan? Ada seorang mutawif ni pegang tangan aku. Kau baca ni je bro. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kau baca je. Dia pegang tangan aku sampai babe Hijri Ismail. Dapat baca. Alhamdulillah. Sampai Hijri Ismail. Sampai Hijri Ismail aku pun solat sunat, cuma segala sunat aku buat. Hijri Ismail. Pegang
Kaabah. Melekatlah Spiderman. Kejap cium. Tapi aku taklah nak teriak sampai menangis, tak adalah. Dapat pegang tu, alhamdulillah. So besoknya kita ke Madinah. So bila sampai ke Madinah, waktu asar. So lepas waktu asar tu pula, besoknya kau bayangkan, besok je dapat masuk raudah, bro. Alhamdulillah. Rezeki. Dapat masuk raudah, bukan jalan-jalan tempat, bro. Mana? Betul-betul dekat dinding Nabi, bro. Faham. Dekat belah tepi kiri tu. Kan, kita menghadap dinding tu kan. Ya. So aku dah sampai sana, aku pun sembang lah. Ya Rasulullah, aku datang seorang. Aku belum kahwin. Tapi aku janji kalau aku dah kahwin, aku nak bawa isteri aku nak bawa anak aku datang ziarahmu. Tolonglah. Yang sembang macam pasal orang sebelah tengok, kau ni dah gila ke benda. Kan bersembang dengan dinding ni kan. Memang dah pandang aku atas bawah dah ni. Kan. So habis tu sembang tu, malam tu juga aku mimpi. Aku mimpi duduk atas air, jubah aku tak basah. Okay. Aku ni pula, bila jumpa air, aku fikir, ni kena dapat mancing sedap ni. Kan? Itu yang aku fikir. Datang seekor ikan putih. Menghala kat aku ni. Ini kalau aku dah saruk sedap. Saruk sebelah. Ambil saruk, aku pun saruk lah ikan tu. Sampai aku saruk, memang jerit sebelah. Kuri, barang kita dah hanyut. Ya, barang dah hanyut. Tolong. Aku pun cakap dengan ikan tu, kau tunggu sekejap Aku saruk barang aku jap. Saruk. Ikan tu ada lagi. Aku saruk barang tu, azan subuh. Tersedar. Macam biasa. Balik daripada umrah, semua berjalan lancar ni. Everything semua dah okey dah. Balik pada umrah, member datang ziarah. Dengan nangis-nangis ni lah. Kau dah baru 8 bulan masuk Islam, kau dah dapat pergi umrah tu semua gerbak-gerbak ni. Dia cakap, okey, ini nombor telefon, kokok nombor ni. Cakap, aku bukan nak cari jodoh. Kan? Aku masuk Islam sebab aku cintakan Islam. Dia tak apa, kokok je ni. Besoknya aku pun call. Tengah call tu, dia pun menjawab lah, okay, hai, saya ni, boleh tak saya jumpa ni. Masa tu aku kenalkan nama aku Adam je. Aku tak cakap Kori sebab orang kenal aku Kori. So besoknya aku pun pergilah jumpa dia. Jumpa isteri aku sekarang ni lah. Okay. Pergi rumah kakak dia malam Ramadan. Jumpa kakak dia. Sampai rumah, semua masuk dapur. Lama gangster datang rumah. Okay, kakak dia cakap, kau bawa siapa ni? Kan? Kenapa kau bawa gangster kat sini? Sembang. Besok 1 Ramadan. Saya pun buka puasa dengan family dia. 3 Ramadan. I nak masuk Minang. Oh, steady. Alamak. Ikan putih bang, sauk. Ikan putih. Bukan ikan biasa-biasa. Dia cakap, bukan saya tak nak. Tapi seeloknya kita buat istikharah. Okay, saya buat istikharah. You buat istikharah. Saya suruh mak saya buat istikharah. So mak dia pun buat istikharah. Bila mak dia buat istikharah, mak dia cakap, malam tu juga datang satu cahaya dekat rumah dia. Satu cahaya sangat putih, sangat indah, dia cakap. So mak dia pun setuju. Okeylah, saya pun setuju. Saya pun cakap okeylah, kita pun terimalah nuzul Quran. Saya masuk Minang lah. Saya hantar rombongan, saya masuk Minang. Aku ni pula tengah tak ada bajet. Aku ingat dalam bulan Ramadan tu jugalah aku nak kahwin. Kan? Senang kan, bila kahwin tak payah buat kenduri. Orang puasa ni siapa nak makan? Save lah bajet aku. Tak lepas. So mak dia cakap, tak apalah, kita tunggulah. Okay, tunggu sebulan ke sebulan tu, 2 bulan macam tu. Bulan 11. So okeylah, bulan 11 tu kita pun kahwin tu semua okey. Dia pun buka cerita. Sebenarnya malam yang saya call dia tu, dia tengah buka magazine URTV. Okay. Nampak abang tengah muka aku terpampang kat muka dekat magazine. Dia tengah baca story aku. Tengah cakap telefon ni, tengah baca story aku. Aduh. Tengah baca story aku. Lepas tu dia cakap, dia mimpi dekat sebelah tirai tu ada seorang lelaki pakai baju putih tengah tangkap ikan. Datang Minang dia. Kata-kata ikan tadi bang. Datang Minang dia. Ikan tadi. Okey, masuk Minang. So okeylah, semua berjalan dengan azab. So alhamdulillah kita pun kahwin lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, cantik. semua dah settle. Alhamdulillah. Lepas tu habis je kahwin tu semua.
Alhamdulillah saya pun macam itulah, dan saya pun terus belajarlah dalam Islam. Cantik. Bang, macam mana puasa pertama abang sebagai mualaf bang? Puasa pertama abang sebagai Islam. Saya sebenarnya puasa ni saya tak sabar tunggu Ramadan. Saya 3 bulan sebelum sampai Ramadan saya dah prepare dah. Okay. Saya prepare macam ni. Ini bukan riak saya nak cuma nak kongsi je. Sila bang. Saya banyakkan solat taubat dan saya satu hari makan sekali je. Okey, buka puasa je lah. Buka puasa je. Sebab saya takut bila sampai Ramadan nanti saya takut saya mengejut. Okey. Takut saya tak boleh tahan. Gastrik ke apa semua. Gastrik itu semua. So bila dah 3 bulan kita praktis satu hari makan sekali je, bila lapar kita minum air. So saya dah biasa bila sampai Ramadan saya dah tak risau dah. Tapi takut juga takut kita first Ramadan tak dapat yang best. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. So sampai ke hari inilah saya punya praktis sebelum sampai Ramadan saya dah praktis. Okey, cantik bang. Bang, okey, last ni bang soalan. Apa makanan bang juadah yang paling favourite abang kalau raya bang? Yep. Sebab abang raya. kata lidah abang lidah Melayu abang cakap. Biasalah lemang ketupat lah. Lagi Apa ketupat palas? Ketupat palas. Itu memang favourite saya lah. Utara tu. Utara itu memang Lauk bang? Memang rendang lah. Akak pandai buat rendang semua. Rendang ayam. Lodeh kuah lemak tu apa semua? Jarang. Itu kurang. Yang makan ketupat jangan pakai chopstick pula bang. Jangan. Orang Kita di ujung kita nak tahu juga sebenarnya apa yang abang buat sekarang. Sebab saya dengar ada bisnes itu dan ini. Silakan. Sepanjang bulan Ramadan saya memang tak ambil job lah. Sebab ada experience saya ambil job bulan puasa. Dengan scene fighting saya masuk hospital. Alamak. Yelah, puasa kan. Daripada pukul 11 pagi fight sampai pukul 6 petang, kau bayangkan. Macam mana tu? Lepas buka puasa saya dengan director, bang saya nak rehat sekejap. Habis dialog saya collapse. Masuk hospital gantung air. Alamak. So daripada situ saya cakap saya tak nak ambil job lah. Bulan puasa je berniaga. Puasa berniaga. So saya berniaga baju. Baju abang yang pakai ni bang. Tunjuk sikit bang. Inilah design saya. Apa nama bang? Adam Curry lah. Adam Curry. Itu macam bentuk capal memang capal. Memang capal. Abang buka kedai kat mana bagi tahu? Dalam Malaysia design ni saya seorang je. Alhamdulillah. Tapi dah kena copy paste dah pun. dah kena tiru dah. Ada Apa cetak nama brand kompak ni, bang? pula. Adam Curry lah. Adam Curry. Masya Kat mana bang boleh dapatkan ni bang? Abang berniaga dekat kat Busan mana? Amarah. Marah, Setiap tahun saya akan berniaga dekat situ. Okey. Saya dah 11 tahun dah saya berniaga dekat situ. Berapa harga dia bang? Harga 140 dengan 150. Okey. Boleh cari abang hari-hari abang ada kat sana bang sepanjang Ramadan ni bang. InsyaAllah setiap hari saya ada kat situ. Saya tak ambil job, saya fokus untuk berniaga je lah. Dan sekarang ni saya ada saya baru nak masuk belajar F&B dan saya buka kopitiam lah. Oh ya, betul. Dekat Tasik Pemansu Ceras ada kan? Kopi Hut. Yes. Kopi Hut. Mana dekat mana lagi ada bang? Sri Pemaisuri, Prima Sri Gombak, Empire City, Kota Warisan dengan Elmina. Banyak. Boleh buka puasa kat sana bang Boleh. Tutup pukul apa bang? 10 lah. Cantik. Kalau sekarang sekarang jangan minta dia datang. 10 pagi roti bakar dengan kopi. bulan Ramadan 12 lah. 12 tengah hari. Jadi sampai 12 malam. Cantik. Ada pintu belakang. Wow bang. Bang. Bestnya. Terima kasih. Panjang ni. Panjang segmen ketiga kita ni. Wow. Panjang. Terima kasih. It's good experience bang sebenarnya. Terima kasih. Dan menjentik hati-hati kami pada hari ini. Yalah bang. betul lah bang. Bang, kami di Dol Podcast nanti saya mendoakan semoga abang kekal sihat bang. Amin Allahumma amin. Ya. Terus sihat. istiqomah bang Ya. InsyaAllah. Terus sihat bang berniaga. InsyaAllah. Maju jaya. Amin Allahumma amin. Amin insyaAllah. Kak macam tak puas hati yang Dragon Bukan apa? bang, kadang-kadang betul orang yang bukan agama Islam masuk ke dalam Islam, kadang-kadang dia lebih Islam daripada kita yang Islam. Betul lah. Itu dia ni- sebab dia dapat peluang tu tau. Sebab dia dah jamah, dah pernah rasa agama Betul, lain. betul. So bila dia dapat agama baru dia betul-betul jaga. Kita ni lahir-lahir dari Islam. Dari Islam Islam. tu kadang-kadang tak appreciate. Betul. Yeah. Keturunan kan. So dia cakap ada orang Dia sebenarnya terpulang pada diri juga. Ya. InsyaAllah. Dia tak semua orang yang ada semangat ataupun istiqomah macam ni. Betul lah. Sebab mu'alam ni bukan semua orang dapat sokongan ataupun dorongan yang Betul, setuju. yang betul. Betul. Saya nak kata hujan banyak bro. Saya setahun saya rahsiakan saya punya Islam. Sebab saya tahu kalau saya
bagi tahu saya masuk Islam, banyak benda akan keluar. Apa yang saya fikir memang semua keluar. Betul. Orang cakap saya masuk Islam sebab nak kahwin, sebab nak duit, Yeah. sebab nak bumi putera, Odui. sebab nak dapat pinjaman. Terus terang sampai hari ni satu pinjaman pun saya tak dapat. Nampak? Tak lulus. Cakap. Satu pinjaman pun tak lulus. Saya terpaksa keluar daripada company pakai nama isteri untuk dapat pinjaman. Okey. Tak dapat. Satu pinjaman pun tak dapat. Dan saya bukan semua orang sokong dorong saya, tak ada. Yelah bang. Diri saya. Dan yang paling dorong saya, sokongnya adalah bidadari saya. Ya. Alhamdulillah. Saya teruk macam mana pun dia tetap dekat sisi saya. Tak lari bang Dan dialah orang pertama yang pegang tangan saya, yang tarik saya kalau saya jatuh. Allah. Tapi itulah, saya sampai sekarang saya menghargai bidadari saya. Bang, ucapan bang, ucapan Ucapan selamat raya, raya bang. bang kepada Silakan. bidadari abang, kepada semua peminat-peminat abang. Silakan bang. Silakan. Ucapan hari raya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adam Kori ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Okay, wow. Abang Adam Kori, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di Dol Podcast Ya. yang Terima kasih. ditenangkan oleh Sunnah Loka. Now everyone can apply Sunnah. Yeah. Sebelum kita melabuhkan tirai kawan-kawan, ini kata-kata yang sempat saya tulis tadi, karangkan tadi. Wow. Conclusion untuk cerita Bang Adam Kori kita pada hari ini. Apa je? Kehidupan ini bukan tentang berapa lama kita hidup kawan-kawan, tapi tentang bagaimana kita mengisinya. Jadi adakah cukup kita isi ataupun masih lagi tidak terisi? Wow. Cantik. Assalamualaikum. Bye. Salam Ramadan. Ini cerita diorang berempat.